Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel dan selamat petang-petang. Wow, lama dah kita tak buat video. So hari ni petang 20 hari bulan 1 2026 bersamaan hari Selasa. Kita kembali lagi dalam aku punya channel LCBX Motovlog. Okay, so aku nak ke Bandar Baru sekejap. So ada urusan petang ni. Tadi ingat pagi aku nak pergi, tapi disebabkan pagi aku bertugas, so petang ni waktu aku rehat, aku keluar sekejap. Aku nak uruskan urusan di bank lah, ya. Okay, so aku kembali lagi dalam aku punya channel LCBX Motovlog. Okay, so terima kasih kepada korang yang terus support, like dan subscribe aku punya channel. Aku harap aku punya kamera rakam lah, sebab aku punya memory card problem lah geng. Aku dah pakai 5 dah memory card. Banyakkannya tak okey lah, banyak problem. Kadang ada aku beli tu SD card 16GB Samsung, lepas tu Macro, apa lagi ya, banyak lah. Sekali pakai je lepas tu dah problem dah. Dia punya quality tu kurang lah geng. Aku pun dah tak tahu macam mana. Tambah-tambah GoPro aku ni memang menggunakan SD card. Kalau aku nak merakam, biasalah GoPro kan, 2 GoPro aku, ataupun mungkin semua GoPro pun menggunakan SD card. Tu jadi masalah tu. Ada yang okey, kadang sampai 3-4 tahun boleh pakai. Tapi aku punya ni, aduh, baru beli kadang tak sampai setahun dah rosak. So aku kena beli lagi. Aku pun tak tahu SD card apa yang paling okey. Beli yang ni pun macam ni, beli yang tu pun macam ni kan. Mula okey, 2-3 kali pakai dah problem, langsung error kan. Aduh, aku pun tak tahu macam mana aku nak mengatasi masalah error. Kalau ada kawan yang biasa menggunakan SD card, pakar-pakar dalam SD card, kita boleh gunakan balik kita punya SD card tu. Cara delete error tu ataupun fungsi kembali macam mana, korang boleh tulis, buang komen lah dalam bawah video aku. Okay, so hari ni jomlah kita teruskan perjalanan ke Bandar Baru. Aku nak pergi bank dulu, lepas settle bank nanti terus aku ke pejabat pos lah. Ada urusan sikit. Okay, so hari ni cuaca alhamdulillah cantik. Semalam je hujan. Kebetulan memang dah berapa hari dah aku tak keluar pada rumah. Balik kerja duduk rumah, balik kerja duduk rumah, urus dengan anak-anak saja. Tak ada sangat aktiviti luar. So hari ni je lah aku baru keluar. Kebetulan memang ada urusan ni penting untuk aku. Kalau tak buat kan jadi masalah lah, aku dia akan datang kan. Itu penting, so terpaksa lah aku keluar dan terus ke lokasi ya. Okay, nanti apa-apa kita sambung lah kan, panjang-panjang lah. Bosan pula korang kan. Aku punya video ni sekadar motovlog kampung je. Macam ni lah korang tengok, harap gambar jelas lah. Okay, suara okay. Okay geng, nanti apa-apa kita sambung lagi. Okay geng, aku cek aku punya dompet kan, sampai-sampai kan aku punya dompet kad semua tak ada. Memang jadi masalah pisang kan aku kan. Aku settlekan dulu, senang. Cuaca pun alhamdulillah, aku ingatkan hujan tadi, risau juga hujan kan. Kalau tak hujan tu okey lah. Esok pagi pun aku ada urusan luar. Kebetulan aku esok tak kerja kan. Mantap macam tu lah, mancun. Aku pun tak kerja esok, cun. So terima kasih sekali lagi pada korang yang terus follow aku punya channel. Tak ada apa yang aku nak bagi pada korang, hanya sekalum dan
sergunung doa aku buat untuk korang yang terus tonton, like dan subscribe aku punya channel. Terima kasih banyak. Wow, padu ada race ke? Apa? Pada korang terus support, like dan subscribe aku punya channel. Walaupun sekadar channel-channel desa macam ni, ride kawasan-kawasan macam ni, bila ada orang tengok tu, dalam 2 orang 3 orang tu dah bagi aku satu semangat dalam aku buat video lah. Tu dah lama dah kan, kalau ikutkan dah banyak dah dalam aku satu punya channel tu. Tapi disebabkan berlaku kesulitan dan masalah, 2 dah channel aku, terpaksa aku keluar, aku buang. Banyak dah video aku buat. Mana yang baru follow aku punya channel, korang boleh tengok permulaan perjalanan aku dalam aku menjadi seorang motovlog. Korang boleh tengok, boleh cari si Ujang GoPro 7. Dan yang kedua, Pian Motovlog. Tu channel yang kedua aku. Setelah tahap demi tahap aku berjaya dalam aku buat video lah. Itu satu kebanggaan dalam hidup aku dalam buat video lah selama ini. Daripada zero kan, aku buat video daripada zero, guna telefon, sampai telefon aku jatuh kan kat jalan. Itulah permulaan aku buat video. Bermulalah minat ataupun aku suka buat video atas motor lah. Aku belajar sikit-sikit, aku tanya orang yang biasa vlog, dan akhirnya saya berjumpa dengan kita punya otai motovlog Malaysia, iaitu Abang Bok YP ya. Abang Bok YP kita, yang banyak bagi aku sokongan dan dorongan dan tunjuk ajar dalam aku membuat seorang, kata orang tu, jadi seorang motovlog. Apa yang aku perlukan, aku belajar. Ada juga lagi seorang kawan aku, dia pun sama juga, belajar dalam bidang motovlog, tapi sekerat jalan je geng. Tak tahulah kenapa dia tak buat video guys sekarang. Johari ya, Johari Vlog. Dia tak ada lagi dah. Korang boleh cari dalam YouTube dia, ada Johari Vlog. Sayang geng, tinggal aku seorang je lah dalam Negeri Sembilan Jempol ni. Aku seorang lah tinggal vlog lagi, motovlog yang masih aktif. Tapi tak adalah aktif sangat. Ada masa aku buat, tak ada masa keluar naik motor, memang aku tak buat lah. Kalau ada pun banyak outdoor, macam aku pergi mancing, aku buat kerja rumah, video-video macam tu lah. Tapi kalau video atas motor macam ni, kalau aku keluar, aku akan buat lah. Kalau aku seorang-seorang ni. Tapi kalau ada anak aku depan, memang susah kan nak vlog. Sebabnya GoPro aku kan dekat helmet full face aku. Bila dia duduk depan tu, kepala dia kan pakai helmet, so melindungi aku punya GoPro lah daripada aku merekod. Itu je lah masalah dia. Tapi kalau tak ada macam ni, senang lah aku nak buat video, kiri kanan macam ni kan. Itu je lah yang aku seronok dalam aku buat video sekarang lah. Itu dah sekarang. Ada lagi ke vlog? Alamak, ada lagi ke Roblox. Aduh, apa hal? Ada lagi ke Roblox. Aduh, ada Roblox lagi ke? Datuk. Aduh. Roblox kau buat jalan. Pisang je ni mat. Apa tu, buat jalan ke? Jalan ke Roblox? Aduh. Jalan ke? Nampaknya terkandas lah geng. Ini rasa-rasa ada orang buat jalan depan ni. Aduh. Apalah, nanti kita sambung lah. Jalan problem geng. Orang tengah repair tiang TNB rupanya. Oh, dia naikkan tiang TNB, aku ingat buat jalan. Patutlah jam teruk. Aduh, macam kerja. Pagi tadi aku dengar ada Roblox. Itulah aku tak kerja, tak adalah aku keluar. Yang ni pula aku ingatkan Roblox. Rupanya orang buat jalan. Tak adalah apa sangat.
Bila ada lori depan macam ni, pisang mat. Penuh lah aku macam ni. Dalam bang, tunggu apa bang? Kalau aku langgar belakang kau orang, jadi masalah. Banyak kawan buat kereta macam ni lah. Leka tengok je sibuk, dia pun terkial-kial lah buat kereta kan. Pelik aku. Sekarang orang bising kan lah, marah, mekak apa kan. Aduh, dah ada peluang jalan tu jalan, dah tunggu-tunggu apa kan. Kalau orang potong ke apa, dah pula bengi. Malaysia ni bukan jangan salah sikit je. Salah sikit lah, banyak lah something jalanan. Macam tu lah reality. Aduh, entahlah. Orang buat jalan macam tak pernah tengok orang tu buat jalan. Padahal lori depan tu dah jalan pun. Aduh, entahlah. Aku tak kisah. Aku jumpa orang macam-macam macam ni pun ada. Apa yang kau orang nak komen pun aku terpulang lah kan. Tapi itulah segelintir dia. Tak kisahlah apa pun berlaku di atas jalan raya tu. Tengok, kalau orang tu tak jalan, kamu jalan. Jangan tunggu-tunggu lagi kan. Sebab belakang ni panjang ni. Orang lain pun nak guna jalan. Itu je. Jangan sebab kau nak rakam lah apalah, jadi masalah pada orang lain. Nak rakam parking tepi, kau turun, bagi orang lain guna jalan kan. Mudah, simple. Kita tak adalah jadi jalan cari gaduh. Itu je. Rasa kau nak rakam, kau parking tepi, kau keluar dari kereta. Jalan tu kosong kan, bagi orang lain nak jalan kan. Kan mudah, simple je. Tadi tu pun aku nak ajar. Aduh, entahlah, macam-macam. So, aku rasa dah panjang sangat dah kita borak daripada tadi. Nanti apa-apa kita sambung lagi, okay? Dia pun nak sampai Bandar Baru ni. Aku nak pergi bank dulu. Lepas sekarang aku jauh post. Dekat bank aku tak ada record. Okay? Alhamdulillah. Memang dah lama betul aku tak buat video. Kali buat video, wow, rasa seronok kan. Lama dah aku tak buat video. Lagi nak buat pun aku tak tahu nak pergi mana. Sebab sekarang ni aku sibuk dengan kerja. Lepas tu anak sekolah lagi. Banyak lagi urusan aku. Ni baru aku keluar. Dapat keluar kejap. Sebab tu urusan di luar. Tadi pun Johan dah calling aku. Aku kena settle kan. Ini untuk perbelanjaan aku juga. Okay. Biasalah geng. Kalau bank ni sekarang pagi dapat kita datang, petang lah kita datang. Tapi orang ramai. So aku memang pagi tadi ingat nak datang tapi tak sempat. Petang-petang je lah. Aku pun dah maklum pada diorang. Dia kata okey. Mantap. Gitu tak? Klip-klip ya, alhamdulillah lah. Aku punya GoPro ni pun kadang-kadang ada gila juga. Kadang-kadang je tak merakam aja. Satu hari tu aku buat video, aku pun tak check. Cakap dekat 1 jam ke setengah jam macam tu lah. Alih-alih aku bila aku nak rekod, tengok-tengok aku punya video tak ada kan. Aku check, rupa-rupanya aku punya GoPro ni boleh tertutup sendiri lah, ter-off sendiri. Hai, buat letih aku buat vlog. Tak aku bercakap seorang macam tu. Aduh, pisang man. Memang pisang. Aduh. Sejak tu aku akan buat video, aku nak rakam, memang aku tengok pastikan berkelip. Kalau berkelip tu okey ke tak berkelip tu, okey lah tu. Okay lah. Jom lah. Aku nak pergi ke pihak pos dulu lah. Bank kemudian lah. Senang. Ada masalah juga kat aku kan. Jom kita pergi pihak pos dulu. Cepat.
Kan bagus kalau dulu lah, zaman aku muda-muda dulu, aku pakai Rezek, pakai 125, dapat buat video macam ni, ada GoPro kan. Dulu aku tak pernah tahu kan semua ni. Memang aku tak pernah tahu. Rupa-rupa seronok pula atas motor ni kan. Yang penting dia tak mengganggu dalam kita punya tunggangan. Maksud aku, kamera macam ni lah, senang. Letak je kat helmet tu, kau pakai kat kepala korang, dia tak mengganggu dalam fokus korang pada jalan raya. Nak konsentrasi pun susah kan. Fokus korang pada jalan raya lah dalam masa tunggangan. Aku pergi jawab post dulu, nanti terus ke bank lah. Kan sakut sini lewat kan, tunggu kat bank tu lama pula. Sudah kan, sana tunggu, aku datang sini dah tutup. Aku nak bayar wifi dengan duit api dengan air je kat sini. Mudah. Dekat bank ni kalau lama pun aku tak kisah sangat kan, selesai dah kat sini. Dia bandar baru kan ya. Aku ikut belakang, jalan belakang taman. So keluar, masuk belah kiri, terus ke pejabat pos. Itu je lah, paling senang, mudah. Tak payah aku nak pusing depan sana, kamu balik terus je lah. Ni balai bomba Seri Jempol. Kau tengok tu, dia balai bomba Seri Jempol. Depan tu pejabat pos. Senang je kau cari. Kalau IPD besar dia depan ni. Tu ada nampak tembok-tembok biru sebelah punya pos ni. Tu IPD besar lah, Bandar Seri Jempol. Okey, kita masuk sini dulu. Lepas kita sambung. Okey, setelkan punya wifi. Okay geng, selesai dah kita punya urusan dekat pejabat pos. So jomlah, aku nak pergi kedai sekejap. Lepas tu haus pula dekat aku. Aduh, Alhamdulillah, tiba-tiba dekat aku haus pula. Pisang macam ni. Kedai tu, kita pergi kedai tu, cari air, hilangkan haus aku ni. Masih baik dekat pejabat pos tak ramai orang ni geng. Selesai dah. Biasalah waktu-waktu macam ni orang dah balik kerja kan. Ada yang balik kerja. Macam aku belum lah. Aku pukul 8 nanti baru balik. Ni aku pun minta pelepasan daripada bos aku. Teruslah aku ke bandar baru sekejap. Nak beli air kan, terus ke bank. Dalam bank memang aku tak boleh nak rekod apa-apa lah. Okey, itu je lah. Aduh, ambil gambar dulu. Mentari aku ada duit ni, aku ambil gambar. Tak, kedai kodak tu buka. Kalau tak buka kan pisang tu man. Buka kedai kodak. Buka boleh lah. Aku cuba try dulu. Selesai sudah urusan aku kat sini. Jomlah on the way balik. Nak balik dah. Nampak kecil kan. Aku punya member je kat situ. Aku perhati dia, tak ada pula. Mungkin time dia rehat ke apa kot. Tak tahulah dia kerja ke tak. Bau beza ni. Beza ke beza? Beza. Baru gini-gini. Okay, selesai lah. Pulang lah. Sangat keluar.
Orang dah petang ni, mula dah orang balik kerja. Sekarang dah pukul 4. Ramai orang yang balik kerja. Dah lagu mula jam. Depan tu pun jam juga kan tu. Ada kerja-kerja apa, TNB jam juga depan tu. Aku punya kamera okey lah. Okey, cantik. So welcome back to my channel. Kita sambung lagi. Selesai dah semua urusan aku kat bank, dah selesai. Apa pun dah selesai. So jomlah kita pulang. Aduh, hari ni memang hari yang busy dan sibuk nampaknya. Aduh, memang busy hari ni. Dan jalan jam. Aduh, aku dah tahu lah. So terima kasih sekali lagi pada korang dan terus follow aku punya channel lah. Channel aku macam ni dah. Mungkin ada yang korang suka tengok, ada yang tak suka tu aku tak boleh nak paksa. Terpulang pada korang. Korang boleh scroll boleh tengok lain punya konten. Mana yang suka tengok channel aku, terima kasih banyak. Aku doakan korang murah rezeki. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan aku punya suara ni pun jelas dengar. Ingat aku waktu cuti nanti aku nak repair aku punya J-hook GoPro aku ni. Tadi kebetulan aku pasang GoPro, lepas tu aku nak cabut. Aku punya GoPro patah pula. Aduh, pisang mat. Aku harap tak goyang lah aku punya kamera ni. Sebab tu tempat J-hook tu penyangkut untuk kamera aku kan. Bila sekarang kalau kata orang, kalau dia goyang kan, takut jatuh kamera aku kat jalan. Memang ada masalah lah. Itu je aku risau. Apa lagi ni? Jam lagi. Oh, jam lagi nampaknya. Jam lagi. Oh, jam lagi. Kita TNB jalan. Tu asap lori depan tu memang betul-betul blue, hitam asap dia. Nasib baik aku pakai full face geng. Hari tu aku ada tengok satu kedai dekat Bahau lah ke. Dekat Bahau tak salah aku atau Pilah. Aku tengok satu kedai. Kebetulan aku beli air. Aku singgah tengok sebelah tu ada kedai helmet geng. Aku tengok dia punya full face tu. Mantap geng. Memang cun geng. Tapi aku tak tahulah harga dia berapa. Dia punya helmet tu tak adalah apa sangat. Dia nampak cantik lah kata aku kan. Boleh lah lawa helmet tu. Dia punya saiz pun aku tak tahu berapa saiz dia. Tapi okey lah aku tengok. Dia punya color stiker tu macam color-color monster lah. Memang smart geng. Mudah-mudahan helmet tu dapat aku beli nanti macam tu. Tapi malas lah pula aku nak beli sebab aku dah ada full face yang ni. Yang ni jenis Lancer Lancer helmet full face. Aku beli ni pun harga dalam RM70. Kebetulan masa tu dekat Shopee dia jual lelong murah-murah. So aku beli. Rasa aku dah lama dah aku pakai helmet ni daripada tahun 2016 sampai sekarang lah. Korang kira lah sendiri berapa tahun helmet yang aku dah pakai. Tapi disebabkan aku ni jarang buat vlog atau video, kebanyakan helmet ni aku simpan lah dalam lemari. Aku jaga dia punya span semua. Kalau aku pakai helmet ni mula-mula tu memang ada rasa segan je lah. Kita tak pernah pakai kan. Kebetulan kita pakai helmet pun yang biasa je kan, yang open tu. Bila pakai helmet ni rasa macam gaya-gaya pelumba pula kan. Lagi satu, aku tak minat dulu full face ni sebab dia nampak macam besar. Itu je lah. Tapi kalau beli kecil pula kepala aku sempit. Bila sempit aku pakai nanti jadi kepala aku jadi pening. Tu yang aku malas nak beli yang saiz kecil. Yang ni aku beli saiz XL kot. Saiz paling besar lah.
Yang tu masa dia punya seller tu jual, dia kata ini yang paling sesuai untuk kepala abang kalau abang nak yang besar. Harga dia dalam RM70 macam tu lah. Aku pun beli lah geng. Itu je lah mulanya aku berjinak-jinak memakai helmet full face ni. Kalau tak, dulu aku malas je pakai full face ni. Rasa segan, malu tu pun ada kan. Kan dah jam, aku dah agak dah. Tunggulah macam mana kan. Kalau tak, aku malas pakai full face ni kan. Itu je. Tapi seronok juga aku pakai full face macam ni kan. Boleh lah untuk aku. Aku pakai. Alhamdulillah. Tak ada masalah apa pun, okey je kan. Bila dah lama-lama pakai tu, rasa seronok pula pakai full face. So orang tak nampak muka aku, cuma nampak mata je kan. Itu je lah. Lagi satu, aku lebih yakin dengan safety dia macam ni. Aku pakai kalau hujan memang seronok kan. Rasa macam dalam kereta pula, terlindung muka-muka ni semua kan. Itu je lah. Badan je basah. Tu yang aku sekarang ni, aku dah tak peduli lah. Tak ada segaran, rasa malu apa, aku pakai je. Sebab aku tambah-tambah lah, aku buat video perlukan helmet full face. Nak letakkan aku punya GoPro lebih kemas lah. Itu je. Ada kawan-kawan pakai semat pula pakai full face. Tengok kepada orang lah, mana yang minat pakai full face pakai, mana yang tak minat tak payahlah. Tapi aku lebih mudah pakai full face ni. Senang aku nak set up aku punya GoPro, itu je. Memudahkan kerja-kerja aku. So macam ni okey lah, kemas. Orang tak payah nak, kata orang nak risau-risau ke apa kan. Kau tebuk ya depan tu, buat lubang, taruh skru, gantungkan J-hook kau. Lepas kau pasang J-hook kau tu, terus kau gantungkan kau punya GoPro kan. Okey lah. Payah nak pegang-pegang. Dulu aku memang tak gerti kan semua ni. Tapi aku belajar-belajar, alhamdulillah dah okey. Rasa seronok pakai macam ni. Jom. Cat. Oh, laju kan, cepet kan. Sambung lagi kan, teruskan perjalanan. Wow, lain dah clear kan, cuma kenderaan banyak. Sebab orang dah mula balik kerja ni. Itu yang jalan tu ni agak jam sikit. Kita teruskan perjalanan. Hari pun dah mula lepas ni geng. Cut. Woo. Baru 85 km sejam geng aku bawa. Belum full total lagi aku bawa. Sekarang motor aku ni dah dekat 2 tahun ke setahun lebih lah macam tu. Aku lenjan je kau-kau lah. Tiada pantang lagi punya. Bagi je padu-padu sikit. Cuma dia ni kalau laju LCBX ni dia rasa ringan geng. Itu je. Padahal aku dah rendahkan absorber depan dalam 3 inci ke 4 inci macam tu. Disetting oleh kawan aku, komen Mr. Rajan. Settingan yang terbaik tu. Kira motor aku ni macam terjungkit lah, depan rendah, belakang tinggi lah. Macam tu lah, macam 125. Tapi bila aku macam ni, ikut macam ni lah. Bila aku buat laju okey, tapi kalau kosong, aku speed, dia membuang geng. Itu je lah aku risau motor ni kan. Dia agak ringan lah, body dia ringan. Dia tak macam motor yang pernah aku guna, macam RZ 125. Dia body dia besar, enjin dia seketul kecil je, tapi bila kita bawa dia tak membuang. Sebab aku pernah pakai 125 yang RZ masa zaman-zaman mula-mula motor tu keluar. Situ zaman bujang-bujang lah. Dah tua ni baru aku pakai Yamaha balik. Ni lah motor aku, LCBX. Macam ni lah. Cuma Yamaha ni
Tak tahu kenapa dulu body je berat-berat, sekarang ni ringan-ringan je. Itu je masalah bila kita nak speed. Aku risau je macam membuang geng. Itu je lah masalah bagi aku untuk LCBX ni. Motor bentuk, reka bentuk memang aku minat, cantik. Keluaran Yamaha ni memang dia punya reka bentuk motosikal memang motor jenis reka bentuk perlumbaan lah. Di depan dunam, belakang je macam tajam sikit. Itu je lah. Itu yang aku minat tentang Yamaha produk ni lah. Bagi aku, bagi orang lain tak tahulah. Sebab aku memang pengguna tegar Yamaha daripada zaman aku bujang, zaman aku budak-budak. First motor aku pakai Yamaha 88 geng, dengan Yamaha CDI. Tu first motor aku pakai lah. Masa aku umur jam 17-18 tahun. Hasil aku kerja, aku orang susah kan, aku kerja, lepas tu aku beli motor. First motor aku Yamaha CDI dan 88 tu lah motor aku first. Lepas tu tak ada dah aku pakai. Aku dah naik dewasa ataupun remaja, aku dah kerja kilang. Tengok daripada kawan-kawan semua pakai Rezek masa tu. Dulu Rezek bayar muka 3,500, korang dah boleh keluar Rezek baru kan, kedai Dulu kebanyakan tu zaman 1988, 87, 8 sampai 80-an. Banyak Rezek Bosch. Korang tahu Bosch kan, Rezek Bosch. Lepas tu muncullah RG, SS, 125. Muncullah motor-motor Gamma. Kalau buat Suzuki, Gamma, RG Sport. RG aku pernah pakai, tapi dalam masa setahun je aku pakai RG. Aku pakai RG Sport, bukan RGV RG Sport. Lepas tu motor TSR Gamma pun aku dah pakai. TSR Gamma 6 bulan je aku pakai. Lepas tu hilang, kena curi. Lepas tu aku beli Rezek. Aku beli 125. Aku beli 125, pakai, aku masuk sprint test. Yang Rezek aku tu kemalangan kan, aku dulu kemalangan. So motor Rezek aku tu hancur. Tak boleh pakai, auto loss. Aku jual. Lepas tu aku kumpul-kumpul, aku beli lagi. Dulu harga motor tak macam sekarang geng. Dulu mana ada loan bank. Tak ada pernah aku dengar loan bank. Banyak loan kedai je geng. Kau ada 3,000 lebih, kau boleh keluar Rezek, 125, RG Sport, SS. Itu motor semua canggih-canggih geng. Mantap dulu. Dia punya barang memang rare betul lah zaman-zaman tu. So sekarang punya Yamaha agak kurang lah. Aku tak tahu kenapa produk je makin kurang. Power je ke, dia punya barang banyakkannya bercampur-campur kan. Produk bermacam-macam. Itu yang Yamaha produk kurang lah. Dia punya ketahanan pada yang motor-motor dulu-dulu lah. Cuba kau compare kan dengan motor dulu-dulu. Kau tengok SS tu, SS Spirit, Yamaha Sport. Kalau kau orang modi, kau boleh sayang-sayang 125 tu. Sebab aku pernah pakai SS2. Aku ada CBJ SS2 Spirit. Memang aku modi kau sebab dulu aku memang minat modi motor, babasuai motor. Biasalah, rempit kampung kan. Rempit kampung mana masa diam kan. Dulu banyak budak-budak zaman-zaman aku ham belakang, tolak dalam. Lepas tu dengan tayar Tiger Road, tayar besar basikal. Memang smart geng. Sekarang ni tak ada dah minat aku nak buat macam tu ke dah. Dah tua-tua ni, dah tahun 2026 ni. Jauh dah semua tu. Tak ada dah aku nak buat abah-abah suai ke dah. Apa yang aku beli pakai macam tu ke sekarang. Tak ada lah macam dulu. Ganas sangat dapat gaji, habis gaji sebulan aku beli ni beli tu, biar motor tu nampak mantap kan. Sekarang ni dah malas aku kan, dah tua-tua ni. Zaman dah habis bro. Sebab kata orang zaman dah habis bro, zaman dah tua dah. So aku pakai lah macam ni. Aku pun dah sekarang dah 18 tahun dah umur aku. Kau faham lah, 18 tahun. So aku habiskan masa dengan anak-anakku, keluarga aku. Dan macam ni lah vlog atas motor je. Sebab kaki minat motor ni
lama kelamaan yang dulu ganas tu dah mula slow lah kan. Dulu setakat 110 kelajuan kilometer sejam tu, macam RG tu full throttle, SS full throttle, tak ada masalah pada aku. Sekarang tak boleh. Kalau aku buat laju motor ni pun lebih pada 90-80 pun aku dah tak berani dah. So jiwa tu dah tak ada ni, jiwa kering macam dulu tu. Biasalah geng. Bila dah berumur macam tu lah dunia pemotoran. Bagi aku lah, dalam kehidupan aku seharian bercimpung dalam dunia pemotoran daripada era 81 hinggalah sekarang. Orang lama geng. Macam ni aku bawa, boleh lah, berani lah sikit. Tapi nak macam dulu gila-gila kering kontang tu, memang aku tak berani lah geng. Sebab otak aku dah fikir kalau slack sikit apa akan jadi, aku dah boleh baca kan. Itu je aku takut. Dulu aku tak nak fikir, aku semua tahu kelajuan je. Macam roket pergi kan. Aku join drag jempol tahun 2000 sampai 2004 geng. Lepas tu aku tak join kita. Aku tak join kita. Sejak tu lah bermulalah hidup santai-santai aku macam ni lah, jadi seorang motovlog. Tak adalah sangat nak ganas-ganas dulu. Cuma sayang dulu aku tak ada nak merekod macam ni untuk kenangan-kenangan zaman aku join drag jempol tu je lah. Aku join drag jempol, aku pernah berentap dengan Rainbow Motor Club, RMC, Robos Motor Pahang, TS Palung, lepas tu Nur Ain Jazman Melaka, lepas tu Michael Motor Paso, Yunus Ismail. Semua aku pernah berentap dulu dalam drag jempol geng. Merakam tak? Merakam. Ok lah, sudah panjang sangat aku cerita ni. Nanti apa aku sambung lah. Aku pun nak sampai rumah ni. Dia geng apa-apa kita sambung lah. Ok, jumpa lagi. Sampai di sini saja video aku untuk kali ni. Next content yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.